Bro, member kita agak gila sikit bro. Dia mabuk ketum sikit. Mula aku tengok dia, kalau nanti jadi nostalgia. Bang, nak jual bang, nak top up app bang. Kau lagi. Aku tak tengok muka kau dah. Yap, di video kali ni aku akan cuba untuk main game Tumbuhan Kawan. Dan ya, aku tak faham kenapa last nama dia ada cili. Buat aku trigger je. Okay, so di video kali ni, bro, jangan kawan aku sekarang. Okay, so kali ni aku akan cuba untuk main game ni. Dan aku tak tahu game apa ni, sebab banyak kali muncul kat beranda YouTube aku. Dan banyak kali lalu kat FYP TikTok aku. Dan bakal buka upload tiba jadi game pertama yang muncul. Ya, I don't know bro. Jadi aku tengok kat YouTube and kat TikTok, aku faham sikit lah. Game ni cerita macam kau tanam dan kau boleh rembat orang punya. Tapi tak faham aku macam ni kau nak rembat. Ya bro. Okay, jadi nak tanam macam mana? Korang boleh beritahu aku macam mana nak tanam? Bro, aku ni memang gila-gila jarang pergi kebun. Sekali pergi kebun ni macam lain lah. Okay, ni ada sop. Siap. Kita akan pergi ke sini. Ni ada sekali awet rambut kuning. Bro, what are you doing bro? You say sort to kita pergi ke sini. Welcome to my city. So, make a so make it so make a quiz. Bro, what the fuck? What the fuck bro? Serius lah, aku pun duit tak ada. Takkan nak sampai beli barang RM50,000. Aku cuma nak beli benih. Beli apa orang panggil, baca-baca. Kau ni pun takkan aku tanam sekali $5 tu. Ni apa lagi? Aku siapa main tekat ni. Main tahu benda apa. Never me. Okay, sorry. Jadi aku nak sangat tahu daripada korang. Sebab aku jarang gila upload video. Last video aku upload, aku main game Just IQ tu. Dan 2 bulan lalu. Aku tahu kalau kau tengok video ni sebulan, sebelum aku upload video ni, mungkin video satu kita jadi 3 bulan. Tapi sekali aku minta sangat kat korang. Sebab aku memang gila-gila jarang upload. Sebab aku sibuk dengan Gilas. Mungkin aku ada kerja banyak. Tapi kalau aku ada masa free, aku akan cuba untuk upload dan edit. Tapi benda tu mimpi lah kalau nak ada masa free. Okay, aku rasa kat sini kot Tok Bibang. Tok pasal buka Tok gini Tok. Tok ni pun banyak sangat bekerja berat Tok. Sampai tak ada makanan Tok. Sampai pakai padi Tok. Ni ada telur. Tapi telur dia harga tak logik. Bayangkan kalau kau beli telur ayam tapi harga gini. Memang bankrupt lah. Ni ada Sofia. Hai Sofia. Bro, Sofia dah lari dari aku. Siap lah. Kan buah boleh petik ni. Gila lah. Tak petik pun kena bayar. Ni aku petik anak anjing ni. Haram. Astaghfirullahaladzim. Ni ada datang mana ni game ni ada dinosaurus. Bukan. Pokok benda apa ni? Ni ada kotak. Bro, kau boleh tahu aku macam mana aku dapat baca? Bro, can you help me? Can you help? Bantuan saya macam mana saya nak dapat baca? Atau saya dapatkan hati awak? Cih. Ni apa? Tanah sekali. Ni kedai. Can you inventory? Aku ada apa je kat inventory aku? Kosong kan? Tok. Ni Tok lain pula ni. Oh, ni abang dia. Ok, ni baju harga $10. Kita beli lah. Dan ni bukan robot kan? Kalau robot semua mati tu. Kenapa aku nak beli? Ui. Bro, aku tak faham lah. Aku ada duit. Tapi aku tak boleh beli.
buat yang bodoh ke atau abang ni yang beli sikit? Nak beli. Baru beli lah. Bro, kau jangan cakap aku macam mana aku beli mendalah ni. Sumpah je. Ambil masa berjam-jam untuk aku beli mendalah ni. Mungkin penat puas aku tekan. Tu punya line slow. Mungkin puas aku tekan ni. Bila aku tekan belah robot boleh pula. Bila aku tekan belah ni. Aduh geng. Ada yang kita tanam aku tak tahu macam nak tanam macam ni. Tapi aku cuba. Jadi ini adalah pokok pertama kita. Sekali ada pokok pertama kita. Wow. Okay, aku rasa kita kena ambil pokok ni. Wow, 24 kg boh. Maan. Setelah aku dengar pokok kira berat dia gitu. Lepas tu kita pergi jual. KNT to say. Yes, I was to say. Hari ni kita dapat 20. Kita dapat berapa? $8. 18. Dapat $18. Ya, kira untung lah sikit. Kita beli banyak sikit. Tanam. Sini kita punya rumah. Pasal kita pergi kebun. Entah mana cakap rumah ni. Cekak. Tanam. Oh my god bro. Macam ni lah rasanya berkebun. Kan? Bro. Aku bercakap tiba-tiba hujan dah. Alah. Tak okey hujan kan. Tak perlu aku siram. Walaupun aku tak siram pun memang dia dah tumbuh. Okay, kita beli banyak sikit. Biar tak membazir. Walaupun kita beli banyak membazir. Demi untuk keuntungan kita sanggup spam banyak. Okay, let's go. Aku main ketak je kan. Tak ikut susunan. Janji boleh. Satu lagi. Okay, minta. Aku dapat $95. Tak tahu duit ni diikut dolar atau ringgit Malaysia. Tapi aku rasa dolar kot. Tak mungkin lagi luar negara pakai ringgit Malaysia ni. Strawberry je. Itu kita ambil carrot. Banyak sikit. Tanam je tempat. Oh, strawberry ni tumbuh lambat sikit daripada pokok-pokok carrot. Aku tak tahu tu pokok carrot atau pokok apa. Tapi aku panggil carrot je lah kan. Yang kau tengok kan. Aku punya jiran. Dia tanam pokok dah macam nak buat benteng perang lah. Maan. Ni pokok ke rumah kan. Kita punya pokok strawberry dah tumbuh. Aku rasa tak boleh kan tumbuh sini. Selalu strawberry tumbuh kat tempat sejuk. Tak silap aku lah kan. Tapi ni tempat panas. Bro, member kita agak gila sikit bro. Dia mabuk ketum sikit. Dia punya strawberry memang tak boleh buat relax. Beli strawberry sebab aku tahu bahawa strawberry dia akan dapat lebih banyak keuntungan daripada ni. Tapi strawberry 2. Tapi ni kita beli pula. Okay, dapat 2. Ni apa ni? Bat lah. Bro, bahal rumah aku ada batu ni. Tak bahal rumah aku ada macam sekali pokok. Aku tahu aku boleh tanam pokok strawberry. Oh, I know. Pokok strawberry ni, dia kalau kau tanam, dia boleh tumbuh banyak kali. Faham. Macam pula aku beli banyak. Tak, aku tak macam. Aku tanam. Okay, aku tanam sini. Oh, untung aku. Beli $50. Tak tahu untung. Mahal boh $50. Kalau $1 kat Malaysia $1. Kalau di translate kan, dah ditukarkan kepada ringgit, itu RM4.50 ke $1. Ni kalau $50 semata-mata nak dapatkan ni, I don't know, kau tukar lah sendiri kan. Aku pun tak faham. Payah tak ada RM1. Uish, $215. Boleh lah. Bagi aku
It's okay lah. Kau beli 50, kau beli 2, dah 100. Kau tanam, kau dapat 215. Untung lah kan. Bro. Sumpah kan. Takkan aku kau kira aku besar ni. Tak, aku tak tahu aku tak giroh guna apa. Aku pakai baju apa. Serius lah geng. Member aku dah kena lah. Hai bro. Bro, what you doing? Ni quiz. Lu punya baju dah macam mau sambut itu hari lah. Hari tahun baru Cina. Ya, aku tengok pula waktu sama-sama awal aku main Roblox. Aduh geng. Mulai aku tengok dia. Kan nanti jadi nostalgia. Besar saja. Tapi buah dia punya kecil. Aku boleh tanam tempat lain ni. Boleh. Ni tahu dia ke mana. Bang nak jual bang. Nak top up app bang. Kau lagi. Aku tak tengok muka kau dah. Kau muncul depan aku. Bang, abang jangan nak tipu saya bang. Abang serius abang. Abang bayar saya 880 bang. 880 bang. Alah bang, muka je sendu bang. Muka je kaya bang. Kalau kaya buat pondok besar sikit. Ni pondok bakal tak ada tempat bang. Aduh bang. Kau jangan sering-sering kat aku. Mulut dah busuk. Dah aku nak ni. Beli. Okay, next kita beli ini tu, tomato geng. Beli tomato. Kau tak tomato macam mana dia tumbuh? Jangan kata tomato tumbuh besar juga Okay. Setakat ni pokok strawberry lah yang paling membawa untung. Tapi yang ni memang tak untung lah. Daun je lebat ni. Mana pokok tomato aku? Alah aku tanam tu tenggelam Alah dah aku beli mahal. Kau ni punya buat problem. Tak nak mana ni? Sini ke sini? Aku lupa apa ni? Ni bukan kebun dah ni. Dah jadi tempat untuk sesa orang dah ni. Ya, ada member lah. Alah, dah sekejap ke. Tak apa yang aku tahan kau dalam ni. Kau datang bukan nak bersalam pun. Datang pijak aku punya tanam ke. Penat aku tanam dalam ni. Gila bro. Strawberry dia. Ni kalau makan setahun ni aku tak habis lagi. Kita cuba pergi kat tempat orang semata. Orang untuk tunggu kita punya tanaman ni tumbuh. Kita punya member ni. Dia punya kebun dah macam tempat untuk halau setan lah. Asyik ada cakar-cakar je. Ini asyik. Oh sedap pun nama kau. Habis orang ni tak sedap. Sumpah pahit gila orang dia. Kita review sikit Sini ada lembu. Aku tak tahu kau buat apa dengan lembu ni. Sampai badan dia pun dah tak normal. Sini ada pokok. Pokok apa dah. Aku tak kenal sangat pasal pokok ni. Tapi aku nak cuba ni lah. Dah lah bro. Aku tak ada di dalam kat sini. Nanti aku jadi hitam macam kau pula Dah kulit aku dah coklat. Kan jadi hitam pula. Wish asal buah aku ni Mak Aku tak tahu pula buah aku ni boleh panggil pelaris. Mak kau tarik siapa punya ni bang. Panjang betul bang. Keras, panjang. Tak sus Aku tak cakap benda yang sus. Aduh aku tahu kau hidup kau sedih. Sedih pula kalau aku tak terima pertemanan kau. Lah aku terima lah. Dah aku puas Kalau kau tak subscribe lagi aku punya channel tak tahu Okay, kau pun subscribe juga dia. Okay geng. Kita tengok geng. Kita beli apa geng. Let's go. Kita tengok geng. Kita beli. Let's go. Yo. Akhirnya dapat juga. Sekian lama aku tunggu geng.
baik korang like. Sebelum nak tunggu benda tumbuh, baik korang like. Cepat. 1 like daripada korang, iaitu 1 meter dia. 1 meter korang dia tumbuh. Jadi korang like sebanyak-banyak mungkin untuk dia tumbuh. Okay guys, jadi sampai sini aja video untuk kali ni. Dan ya, mungkin aku akan sambung part 2 kalau video like ni dapat 200 like. Tapi aku rasa tak kot. Korang bukan berani nak like pun video aku kan. Jadi kan, sampai jumpa untuk next video. Dan jangan lupa subscribe. Goodbye.